Hai, Assalamualaikum. Seperti biasa, hari ini saya nak share satu tips macam mana kita boleh mencapai impian kita masing-masing. Okey, ini ada ramai yang bertanya. Okey, setiap manusia tu mereka memang ada impian masing-masing lah. Ada yang impian kecil, ada yang impian sederhana, ada yang impian besar. Okey, disebabkan kita manusia ni tak boleh bersabar, kebanyakannya lah. So, apa yang kita buat adalah kita cari dulu ataupun kita pilih dulu impian yang paling kecil yang nak kita capai. Impian kecil tu bermaksud yang you boleh capai dalam jangka masa 6 bulan ke setahun. Okey, katakanlah kita ambil masa 1 tahun. So, jadi pertama sekali kita kena kenal pasti apakah impian yang nak kita capai tu. Iaitu impian jangka masa pendek yang kita rasakan boleh capai dalam masa 1 tahun. Okey, kita ambil satu contoh. Katakan saya ada satu impian, iaitu saya nak menyimpan duit sebanyak RM6,000 dalam masa 1 tahun. Okay, disebabkan saya perlukan duit tu untuk ada urusan lain yang penting. Jadi first step adalah saya kena menyimpan duit tu dulu, mengumpul duit sebanyak RM6,000 dalam masa 1 tahun. Okay, pertama sekali kita dah kenal pasti apakah impian jangka pendek yang kita nak capai tu. Okay, yang keduanya macam mana kita nak capai. Okay, katakan disebabkan jangka masa yang you nak capai tu 12 bulan dan duit yang you nak kumpul tu adalah RM6,000. So, jadi RM6,000 tu you bahagi dengan 12, bermaksud sebulan you kena simpan RM500. So, apa yang you buat adalah you kena disiplinkan diri you untuk menyimpan RM500 pada setiap bulan. Okay, biasanya kita sebagai manusia ni ada kalanya kita susah nak disiplinkan diri kan. So, apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali kita kalau boleh ya di rumah kita tu kita kena ada satu ruangan lah. Kalau kita tak dapat adakan satu bilik, kita akan gunakan satu ruangan. Kita persiapkanlah satu ruangan tu yang kita je yang duduk kat situ supaya kita boleh fokus, kita boleh bercakap pada diri kita sendiri, kita boleh setkan apakah target kita. So setiap orang sepatutnya dia kena ada set target dalam kehidupan dia. Okey, sekarang ni set target yang dia nak buat adalah saya nak menyimpan wang, maksudnya saya nak mengumpul wang RM6,000 dalam masa 1 tahun. Dan tadi saya dah kenal pasti, bermaksud setiap bulan saya kena simpan RM500 untuk saya capai impian saya itu. So, jadi apa yang kita kena buat, pertama sekali kita kena tulis. Kita kena tulis dekat satu kertas, kita tulis dekat situ. Okey, katakan nama saya Ani. Okey, Ani, aku nak mengumpul duit RM6,000 dalam masa 1 tahun. Maksudnya dalam masa 12 bulan. Ini bermakna 1 bulan tu aku kena simpan sebanyak RM500. Dan duit ini aku kena simpan dalam akaun tabung haji. Contohlah kan. So, jadi bila kita menulis sebenarnya itu adalah pertama apa yang terlibat adalah satu, kita berkata-kata pada diri kita sendiri. Kedua, kita menulis. Maksudnya kita menggunakan tangan kita, kita melihat, kita mendengar. Itu adalah panca indera kita juga berfungsi sama untuk kita fokus kepada target yang kita nak capai tadi. So, jadi lepas tu kita pula berkata-kata kepada diri kita. Jadi seolah-olahnya kita menggunakan semua panca indera kita untuk kita capai set target kita itu. Okay, bila kita buat macam ni, kita tulis, kita dengar, kita cakap, kita berkata-kata pada diri kita sendiri, itu bermaksud seolah-olahnya itu adalah satu perjanjian kita pada diri kita. Dan lepas tu fikiran kita juga turut sama menyumbang kepada agreement tadi. So, jadi bila kita nak buat satu-satu perancangan ke ataupun apa-apa yang kita nak capai tu, kita jangan hanya bercakap saja tanpa menulis, tanpa berkata-kata, tanpa melihat, tanpa mendengar. Lagi banyak you guna panca indera you, maksudnya ia lebih memfokus. Sebab fokus tu ibaratnya you beri tenaga terhadap apa yang you nak buat tu. Okey, so apabila you dah tulis dengan jelas, so apabila you tulis tu, you kena buat sejelas yang mungkin.
Contoh ya, tadi mula-mula you kata, okay, aku nak mengumpul uang sebanyak RM6,000 dalam masa 1 tahun. Lepas tu you tanya lagi diri you, okay, kalau macam tu sebulan berapa? Tadi you dah dapat jawapan kan, RM500. Okay, lepas tu you tanya lagi, kat mana nak simpan? Okay, dah tahu dah jawapannya kan, simpan dalam akaun tabung haji. Okay, lepas tu pula apa lagi? So, maksudnya, selagi you bertanya, you jawab, you tanya, you jawab, ataupun so what, apa tanya lagi. So selagi dah tak ada benda you nak jawab, itulah dia usaha yang you kena fokus untuk you mencapai impian tadi. Maksudnya bila you boleh tanya diri you dan you jawab sendiri. Maksudnya selagi tak ada lagi benda-benda yang question mark kat situ, bermaksud you dah fokus, you dah tahu dah apa benda yang you nak buat, usaha yang you nak buat untuk capai impian tersebut. So dekat sini disiplin sangatlah penting. Kalau katalah bulan pertama, ini ialah bulan Mei kan, bulan Mei sepatutnya you masuk RM500 ke akaun tabung haji, tapi you miss, mungkin you hanya boleh masuk 300 saja. So lagi 200 tu mana kan. So jadi bulan depannya, so you kena tambah balik yang mana tadinya you tak buat. So maksudnya bulan ni you masuk RM300, sudah short by RM200. So bulan depan 500 ditambah lagi 200 jadilah 700 dan seterusnya hinggalah akhirnya you dapat capai impian RM6,000 dikumpul dalam masa 1 tahun. Okay, itu satu. And then bila you nak buat sesuatu tu, kadang-kadang perancangan tu kan, kadang-kadang ada je masalah ataupun halangan-halangan di luar jangkaan kan. So setiap kali kita nak mencapai apa yang kita impikan tu, kita cuba fikirkan macam ni. Maksudnya impian yang kita nak capai tu terletak di atas sebuah gunung yang sangat tinggi. Dan untuk mencapai impian tu ibaratnya sebutir permata yang sangat berharga yang terletak di atas sebuah gunung yang sangat tinggi. So macam mana you nak capai dia? So maksudnya you akan terus mendaki tangga-tangga yang tinggi itu dan fokus you hanyalah pada sebutir permata yang you nak capai tu, which is yang you punya impian tadilah. So dalam masa you melangkah naik ke tangga tu, tak kira lah tangga tu berapa tinggi sekalipun, you jangan tengok ke atas. Macam bila you tengok, you fikir tingginya, macam manalah aku nak capai, bila you fikir negatif, dia ibaratnya seolah-olah dia menarik you ke bawah balik. So jadi apa yang you fikir, fokus you hanyalah target you tadi yang you nak capai tadi kan. Contohnya you nak capai RM6,000 dikumpul dalam masa 1 tahun. So selagi you tak dapat capai, you fokus dan terus fokus, sebab ianya ibarat you memberi tenaga kepada apa yang you nak capai tadilah, which is yang sebutir permata yang terletak di gunung yang tinggi tadi kan. You fikir itu je yang you nak capai. So yang lain-lain tu you tak perlu fikir, you tak perlu fokus. Benda-benda negatif, halangan-halangan tu tak perlu fokus. InsyaAllah dengan cara tu you dapat mencapai apa yang you impikan. Tapi start dulu dengan impian you dalam jangka masa pendek. Saya harap sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan yang menanya tadi. Sekian.